Okay, hai. Bersama dengan Azman Movie. Terima kasih yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah video ni. Saya sediakan link playlist Senarame koleksi video produk-produk yang saya guna dan saya pakai. Boleh lah nak tengok tu kalau nak tengok. Okay, kali ni saya nak misi rumput tau di tepi-tepi kawasan ni. Tapi sebelum saya nak misi rumput tu, saya nak minum ayak dulu lah. Nasib baik saya bawa bekal ayak dalam beg yang macam saya pakai ni. Mudah setiap bawa beg yang macam ni. Kita boleh bawa bekal ayak. Nak bawa bekal biskut pun boleh letak kat depan ni. Nak bawa letak kunci ke apa ke pun boleh. Beg macam ni dia ada dua klip tau. Dia ada klip di bahagian atas dan juga bahagian bawah ni. Dia ada juga yang tempat yang berzip yang macam ni. Jadi kita boleh letak kunci ke apa ke ataupun nak letak biskut pun boleh dalam ni. Untuk bahagian belakang saya letak bekas ayak tumbler. Jadi senang lah nak bawa bekal ayak dalam ni. Kita boleh letak bekas ayak ke ataupun botol minuman ke. Boleh. Jadi saya nak minum ayak dulu lah. Okay, kita buka klip dulu. Ni bahagian bawah satu. Bahagian atas satu. Okay, mudah lah kita nak letak barang apa-apa kan. Kita boleh letak bekas ayak minuman dalam ni. Okay. Saya guna bekas ayak tumbler yang macam ni. Bekas ayak tumbler macam ni dia boleh pilih warna tau. Untuk kapasiti ayak yang boleh diisi dalam botol ni pun boleh pilih. Untuk yang saya ada ni 1200 ml ataupun 1.2 liter lah. Bekas tumbler macam ni mudah lah kita nak bawa, nak letak dalam beg ke apa kah. Sebab dia tahan panas, tahan sejuk. Dia ada juga yang jenis bertangkai. Dia ada juga yang jenis pegang macam ni. Dia boleh tahan panas, tahan sejuk. Tengok saya letak ayak ais ni. Dia boleh tahan tau, tak panas tau. Tengok ais dia pun masih lagi ada. Dia tak cair tau. Dia boleh tahan panas, tahan sejuk. Dalam bekas ni dia bagi sekali dengan penyedup minuman atau straw macam tu. Jadi kita boleh tekan ni. Kita boleh minum. Sesuai lah untuk yang buat kerja di tengah panas tu, yang suka minum ayak ais ataupun yang suka minum ayak panas, ayak suam kau. Boleh pakai bekas ayak minuman macam ni. Masih lagi ada ais. Dia bagi sekali dengan straw panjang ataupun penyedup minuman yang macam ni. Mudah lah nak minum. Mudah lah kita nak letak dalam beg ke ataupun kita nak letak dekat dalam card holder pun mudah. Dia punya tapak ni pun sesuai untuk kebanyakan card holder. Dia ada pemegang juga, dia ada juga yang bertangkai. Saya nak letak balik dalam beg saya ni. Saya ada beg yang macam ni. Saya ada bekas ayak tumbler yang macam ni. Jadi mudah kita nak buat kerja tu. Lah ni kan musim panas. Kita kena belilah beg macam ni. Bekas ayak yang macam ni. Mudah lah kita nak minum ayak tu. Yang suka minum ayak sejuk, ayak panas tu. Kita boleh standby. Bekas ayak tumbler yang macam ni. Jom saya nak teruskan sambung misi rumput saya. Okay, dia ada dua klip. Kita klipkan dulu. Okay. Lepas tu kita boleh sambung buat kerja kita lah. Saya guna misi rumput bateri. Beli misi rumput ni boleh dapat 2 biji bateri lah. Misi rumput bateri ni pun dia ada pilihan tau. Nak beli yang 1 biji bateri ataupun 2 biji bateri ataupun boleh pilih kapasiti bateri ni. Dia punya batang misi rumput ni kita boleh panjangkan dan pendekkan. Kita tekan je. Kita boleh pendekkan. Mudah kita nak simpan apa kan. Jadi kalau kita nak panjangkan ni pun boleh. Kita tolak je batang ni kat sini. Okay, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya. Saya nak tambung misi rumput ni.